Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Menurut laporan utusan Malaysia, kisah Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal bersama Harimau Malaya bukan sekadar cerita tentang seorang pemain yang akhirnya mendapat peluang beraksi di pentas antarabangsa. Ia adalah kisah penantian, kesabaran dan impian yang hampir 7 tahun terpaksa disimpan sebelum akhirnya menjadi kenyataan. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Nadi Sukan, saluran yang membawakan perkembangan sukan tanah air dengan kupasan yang menarik dan penuh fakta. Kali ini, perhatian kita tertumpu kepada seorang pemain yang kisahnya cukup menyentuh hati peminat bola sepak Malaysia, Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal. Bayangkan, hampir 7 tahun lalu seorang pemain datang ke Malaysia dengan satu impian besar, mahu menyarung jersey Harimau Malaya. Namun, impian itu tidak dapat direalisasikan kerana masalah dokumentasi. Perjalanan yang sepatutnya menjadi titik permulaan karier antarabangsanya terpaksa tertangguh. Lebih menyedihkan, Wan Kuzain bukan datang dari dunia bola sepak yang biasa-biasa. Beliau telah membina sebahagian besar karier profesionalnya di Amerika Syarikat melalui sistem pembangunan bola sepak yang kompetitif sebelum akhirnya mendapat peluang bersama pasukan kebangsaan Malaysia. Pada 2019, Wan Kuzain pernah dipanggil menyertai skuad Malaysia bawah 22 tahun sebagai persiapan menghadapi Sukan C di Filipina. Beliau sanggup menempuh perjalanan kira-kira 22 jam dari Illinois ke Kuala Lumpur. Namun, segala usaha itu tidak membuahkan hasil apabila namanya tidak dapat didaftarkan kerana isu dokumentasi. Bagi seorang pemain muda, situasi seperti ini boleh menjadi tamparan besar. Tetapi Wan Kuzain memilih untuk terus bergerak. Beliau meneruskan kariernya di Amerika Syarikat dan mengembangkan pengalaman bersama beberapa pasukan termasuk Rio Grove Valley FC, ST, Louis C. Pertama TY2 dan Sporting GEX. Perjalanan profesionalnya juga cukup menarik. Beliau mula menyerlah melalui Akademi St. Louis Scott Gallagher sebelum menyertai Akademi Sporting Kansas City. Pada musim 2015-2016, beliau merekodkan 27 penampilan dan 8 gol dalam saingan Development Academy. Kemudian, prestasinya terus berkembang sehingga membuka peluang untuk memasuki bola sepak profesional. Pada 2017, beliau menandatangani kontrak bersama Swat Park Rangers, pasukan pembangunan Sporting Kansas City. Ketika berusia hanya 18 tahun, Wan Kuzain sudah membuat penampilan profesional dan mengumpul 58 penampilan serta 4 gol bersama Sporting Kansas City 2. Pencapaian itu membawa kepada satu lagi detik penting apabila Sporting Kansas City menawarkan kontrak homegrown kepadanya pada April 2018. Wan Kuzain menjadi pemain ke-9 dalam sejarah kelab tersebut yang ditandatangani melalui laluan homegrown sebelum diberi peluang menembusi skuad utama. Bersama Sporting Kansas City, beliau kemudiannya merekodkan 6 penampilan dalam MLS dan menjaringkan 1 gol. Namun, di sebalik perjalanan kariernya di Amerika Syarikat, satu persoalan terus berada dalam fikirannya. Bilakah beliau akhirnya dapat mewakili Malaysia? Jawapannya hadir pada 2026. Selepas hampir 7 tahun menunggu, Wan Kuzain akhirnya dipanggil oleh pengendali sementara Harimau Malaya, Tan Cheng Ho, bagi kempen Piala ASEAN 2026. Kali ini, tiada lagi impian yang hanya tinggal impian. Beliau benar-benar mendapat peluang memakai jersey negara. Lebih istimewa, Wan Kuzain bukan sekadar berada dalam skuad. Beliau membuat penampilan antarabangsa pertama bersama Malaysia dan kemudian mencipta detik yang sukar dilupakan apabila menjaringkan gol pertamanya untuk Harimau Malaya ketika Malaysia membelasah Laos 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Gol itu menjadi simbol kepada perjalanan panjangnya. Selepas hampir 7 tahun menunggu, pemain kelahiran Carbondale, Illinois itu akhirnya dapat meraihkan jaringan bersama negara yang selama ini mahu diwakilinya. Malah, Wan Kuzain sendiri mengakui bahawa beliau seperti tidak berhenti tersenyum sejak berada bersama Harimau Malaya. Baginya, peluang tersebut adalah impian yang sudah lama dinantikan. Kenyataannya selepas menjaringkan gol juga cukup menggambarkan betapa besarnya makna detik tersebut.
Beliau menganggap jaringan dalam penampilan kedua bersama negara seperti sebuah mimpi dan tidak mahu dirinya dikejutkan daripada detik indah itu. Apa yang lebih menarik ialah pandangan Wan Kuzain terhadap perkembangan bola sepak Malaysia. Selepas melalui sistem profesional di Amerika Syarikat, beliau mengakui cukup kagum melihat tahap profesionalisme yang ditampilkan Harimau Malaya, termasuk persekitaran di dalam dan luar padang. Menurutnya, suasana profesional yang dirasainya bersama skuad kebangsaan adalah sesuatu yang hampir sama dengan pengalaman yang biasa dilaluinya di Amerika Syarikat. Ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahawa usaha memperkukuhkan standard pengurusan dan profesionalisme bola sepak Malaysia sedang menunjukkan perkembangan yang positif. Namun begitu, kisah Wan Kuzain bersama Harimau Malaya buat masa ini terpaksa berhenti lebih awal. Beliau dipanggil pulang oleh klubnya, Sporting JAX di Amerika Syarikat, ketika skuad kebangsaan sedang membuat persiapan menghadapi separuh akhir pertama menentang juara bertahan Vietnam. Sudah tentu keputusan itu mengecewakan buat peminat yang mungkin mahu melihat lebih banyak aksi Wan Kuzain bersama Malaysia. Tetapi jika dilihat daripada sudut yang lebih besar, perjalanan singkat itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan. Wan Kuzain telah membuktikan bahawa penantian panjang tidak semestinya berakhir dengan kekecewaan. Kadangkala, peluang yang datang selepas bertahun-tahun menunggu boleh menjadi lebih bermakna kerana pemain itu sudah melalui proses yang panjang untuk benar-benar bersedia. Kisah ini juga memberikan satu mesej penting kepada bola sepak Malaysia. Pemain berdarah Malaysia yang membina karier di luar negara mempunyai potensi untuk memberikan dimensi baharu kepada Harimau Malaya, khususnya apabila mereka membawa pengalaman daripada sistem bola sepak yang berbeza. Persoalannya sekarang, adakah Wan Kuzain akan terus menjadi sebahagian daripada rancangan Harimau Malaya selepas kempen Piala ASEAN 2026? Adakah penampilan dan jaringan pertamanya mampu membuka pintu kepada lebih banyak peluang pada masa akan datang? Itulah yang pastinya akan menjadi perhatian peminat. Kerana Wan Kuzain bukan lagi sekadar pemain yang pernah gagal didaftarkan pada 2019. Kini, beliau sudah mempunyai pengalaman antarabangsa, sudah menjaringkan gol untuk Malaysia dan sudah merasai sendiri tekanan serta kebanggaan memakai jersey Harimau Malaya. Bagi saya, perkara paling menarik daripada kisah ini bukan sekadar golnya ketika menentang Laos. Perkara paling besar ialah perjalanan menuju gol tersebut. Dari Amerika Syarikat ke Malaysia, dari masalah dokumentasi kepada penampilan antarabangsa, daripada impian yang tertangguh kepada jaringan bersama negara. Semuanya menjadikan kisah Wan Kuzain cukup istimewa. Dan mungkin ini baru permulaan. Jika Wan Kuzain terus mengekalkan prestasi, meningkatkan tahap kecergasan dan membuktikan dirinya bersama kelab, tidak mustahil namanya kembali menjadi pilihan Harimau Malaya pada masa akan datang. Pengalaman yang diperoleh dalam kem kebangsaan juga boleh menjadi asas penting untuk beliau berkembang dengan lebih jauh. Kini, peminat bola sepak Malaysia tentunya tertanya-tanya, apakah bab seterusnya dalam perjalanan Wan Kuzain? Adakah kita akan melihat lebih banyak gol, lebih banyak penampilan dan akhirnya seorang pemain yang benar-benar mampu menjadi aset penting kepada Harimau Malaya? Satu perkara yang pasti, impian yang tertangguh selama hampir 7 tahun itu akhirnya tercapai. Daripada seorang pemain yang pernah pulang dengan kecewa kerana masalah dokumentasi, Wan Kuzain kini boleh pulang ke Amerika Syarikat dengan satu memori yang tidak akan mudah dilupakan. Beliau telah menyarung jersey Malaysia, membuat penampilan antarabangsa dan menjaringkan gol untuk negara. Itulah nilai sebenar sebuah impian. Ia mungkin lambat, ia mungkin berliku, tetapi apabila tiba masanya, setiap penantian terasa berbaloi. Jadi, apa pula pandangan anda? Adakah Wan Kuzain patut diberi lebih banyak peluang bersama Harimau Malaya selepas persembahannya dalam Piala ASEAN 2026? Adakah pengalaman bola sepaknya di Amerika Syarikat mampu membantu Malaysia menghadapi cabaran yang lebih besar pada masa akan datang? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe Nadi Sukan supaya anda tidak terlepas perkembangan terbaru Harimau Malaya dan berita sukan tanah air. Terima kasih kerana menonton Nadi Sukan. Terima kasih, jumpa lagi.